Buat info Salah rumah. Itu rumah sepupu saya bang. Rumah sebelah. kau ni sekarang. Macam mana? Aku duduk kat bedroom tu. Toilet aku sini kat sini. Lepas tu nampak kat sini. Aduh. Macam mana lah? Bang. Abang nak tahu tak? Okay. Saya ada problem. Oh, right. Saya kan. Ah. Saya duduk kat bedroom tu lah. Kan? Okay, bedroom tu. Keluar je pintu tu. Dia dekat dengan toilet. Dia keluar je tapi dia terus. Abang dekat ni. Abang tunjuk pakai pensel lah. Pakai pensel. Okey. Okey. Aku pula gegap. Mana? Dekat Ni. Bukan. Dia dekat bedroom tu. Bedroom tu. Bedroom tu. Oh, sini? Dekat Okey. situ. Saya buka je pintu, nampak ada toilet. Ni, pintu terus ni. lain. Toilet. So, pintu kau kat sini. Kira macam mana pula? Ini kira defect ni. Tak boleh. Okey, sebenarnya kalau kau ada SMP, kau kena make sure semua layout ni sama macam dekat site. So, bila ada isu macam kau ni, kau jangan sandar dulu. Bila ada isu macam kau ni, tak boleh depan pintu. Kalau kau bayangkan dua-dua buka serentak, apa nampak? Kau jawab lah. Baik gila. Tapi tak boleh tu defect. Sebab tu bila tim LSB datang rumah korang, kita akan make sure SMP ni kita akan tengok satu-satu. Kau punya sliding door kat mana? Macam ni contoh kan. Tangan kau mana? Okey kan, nampak? Ini sliding door. Jadi kita dah tahu ini sliding door. Kalau dekat side dia jadikan window, itu defect. Kita boleh claim. Jadi okey, lepas tu aku tanya kau. Kalau measurement square feet, boleh tak kau tahu? Tahu macam mana nak kira. Saya tengok based on floor plan ke macam mana. Saya tak reti lah tu. Faham tak? Sebab itu dalam SMP dia ada state semua. Dah mention berapa square feet floor kau. So kat situ tim LSB bantu untuk check ada tak isu-isu yang ada dispute antara SMP dan onsite. Tapi aku tanya kau lagi sekali lah. Betul ke pintu ni dekat betul-betul depan bilik air? Sekejap bang, info bang. Aku dapat info. Salah rumah. Itu rumah sepupu saya bang. Rumah sebelah. Kau ni sekarang. Bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.